Okey, kepada semua murid cikgu lah. Nanti ada anjuran pertandingan bowling dengan bola sepak lah. Tak kisahlah lelaki atau perempuan untuk lawan setiap kelas. Cikgu nak tanya siapa yang boleh mengajukan diri dia yang masuk acara tu ataupun ada nak mencadangkan lah siapa yang masuk ikut kelas lah. Sebab cikgu pun pilih wakil-wakil kelas ni lah. Ada siapa-siapa yang boleh bagi apa-apa? Saya tak nak masuk pertandingan lelaki, cikgu. Tolonglah, cikgu. Betul tak perempuan? Betul tak girl? Ya betul cikgu, betul cikgu. Oh, bagus. Uish, pelajar lelaki cakap macam tu kan. Pelajar perempuan pun macam setuju je apa statement yang lelaki tu buat. Yang cakap, uish, cikgu tak percayalah. Pelajar cikgu ni baik semua kan. Tak percaya. Pelajar perempuan, setuju tak kita mengikut pertandingan kuis macam-macam lagi, kuis sains, kuis komputer semua? Nak ke tak nak? Ya, betul. Saya pada pihak pelompong, saya sokong kepada percakapan lelaki sebab saya tidak suka bermain baseball lah, badminton. Saya suka daripada belajar ataupun membaca buku, cikgu. Okey, Assalamualaikum semua. Okey, hari tu cikgu dah anjurkan antara badminton, bola sepak, bowling dan sebagainya lah. Kan, kau kata kau tak nak. Okey, hari ni untuk akan datang akan ada hafazan dan kuis-kuis bahasa Inggeris dan bahasa Melayu dan matematik pun ada dan bagai-bagai dan lain-lain lah pendidikan. Okey, cikgu nak tanya siapa yang nak anjurkan? Semua belah. Apa benda? Cepatlah tu. Aku nak gerak ni. Cepatlah. Kau dah siap ke belum ni? Aku nak lari pada guru disiplin ni. Cepat sikit. Kau ni sabar tak? Aku tengah tulis ni. Kau ni, cikgu, maafkan saya cikgu. Saya tak mampu nak masuk cikgu. Okey, terima kasih. Okey, aku dah dapat lah. Kicau. Tengok. Semua berambus. Kosong. Tak ada siapa. Tengok. Weh, itu kata cikgu lain. Itu cakap lain. Sekarang cakap lain. Sekarang cakap semua belah. Apa tulis tu? Dia apa? Cikgu, kami tak mampu nak menang. Tak mampu untuk nak masuk. Banyak sebenarnya tahi kucing.